Okay, sekarang kita nak tunjukkan cara sebenar untuk guna HUD Monza X ni lah. Okay, include dia punya button-button. Alright, so kita ada 5 button kat sini untuk Monza X. Okay, ini button on off. Okay, ni speed 1 dan speed 2. Booster selama 3 minit. Self cleaning dan juga button untuk lampu. Okay, so kalau korang nak guna touch button, senang je. Okay, ni button on off lah, on. Alright, speed 2. Okay, tekan lagi sekali, dia berkelip-kelip, dia akan jadi speed 1. Okay, kalau yang ini dia akan jadi booster selama 3 minit. So dalam masa 3 minit, dia akan kembali balik pada speed 2. Alright, so untuk yang ini adalah button lampu dia. Okay, lampu dekat bawah ni. Okay, nak on, nak off, tekan je. Alright, so untuk button yang keempat tu, korang kena double tap. Button on ni, satu. Kalau korang tekan sekali, dia akan padam dalam masa 60 saat. Tekan 2 kali terus, dia padam. And tekan button nombor 4 untuk self cleaning selama 15 minit. Korang pandai-pandai lah kira 15 minit. And cabut dia punya oil cap. Okay. Lepas tu untuk hand wave pula, okay, dia ada sensor tau kat sini. Okay, dia ada petak kat sini tu, yang itu adalah dia punya sensor. So untuk hand wave, korang kena make sure tangan korang lalu, nampak? Okay, nak tukar speed lagi. Okay, dia jadi speed 1. Lagi sekali dari kiri ke kanan, dia jadi speed 2 balik lah. Okay, so untuk yang ini, dia memang boleh sampai speed 2 je untuk hand wave, dari kiri ke kanan. Kalau nak speed 3, kena manual. Okay, kalau nak speed 3, kena manual. Lepas tu kalau korang nak off, dari kanan ke kiri. 1. Okay, kalau korang wave dari kanan ke kiri sekali, dia akan mati dalam masa 60 saat. Okay, tapi kalau korang wave lagi sekali, dia akan terus padam. Okay.